Alright gang, so kita dekat apartmen Sri Kembangan. Sri apa? Sri apa dia ni? Apartmen apa? Sri apa? Adalah Sri something lah. Okay, dekat Bukit Beruntung. Dan sekarang kita akan buat LCV1. LCV1 ni dia akan buat spek 68 Jet 4.65. Okay, so spek besar lah. So sekarang kita dah buat spek besar. So hari ni kita boleh buat, kita plan nak buat terus siap dalam sehari. So sekarang kita pagi lagi dalam pukul 8.30 pagi macam gitu. Dan kita nak settlekan sebelum, kita target sebelum pukul 5 ataupun sebelum pukul 4 petang nanti. Okay, so jom. Alright, so sekarang kita nak turunkan enjin dia dulu. Okay, kita nak turunkan enjin dia. Kita nak drain coolant, cabut exhaust, cabut stand. Kita nak turunkan enjin dia. Itu je. First step, turunkan enjin. Second step, kita lerai enjin. Step ketiga, kita basuh enjin. Yang keempat, kita pasang enjin. Kita pasang-pasang barang dalam enjin. Bukan. Step yang keempat, kita kena korek rumah enjin dia. Lepas tu, lepas korek, kita set up balik enjin. Kemudian kita sangkutlah balik enjin. Okay, so memang ada step-step dia. Biasanya mengikut step-step tu kita akan settle dalam masa 6-7 jam atau 8 jam. Okay, sebab tu kita target pukul 4 ataupun pukul 5 petang. Enjin dia kita sudah lerai kan. Okay, nampak enjin dia okey je, cuma rod dia dah longgar and then block dia dah calar sikit. Itu je. Head dia masih okey. Lepas tu skru tepek dia ada space sikit. Macam gitulah. Benda-benda simple je lah. So spek ni dah spek 65. Spek asal dia spek 65. Dia dah pakai 2 tahun. Jadinya dia nak buat spek apa, macam kita cakap tadi lah, 68 Jet 4.5. So barang-barang dekat belakang. So nanti kita akan tunjuk barang-barang tu sebelum kita pasang lah. Okay, untuk masa sekarang ni kita nak basuh dulu enjin dia. Kita nak basuh casing dia, crankcase dia dan sebagainya. And then lepas basuh kita kena buat apa gang? Kita kena korek rumah enjin dia. Okay, korek. Enjin bersih.
Alright gang, so kita dah basuh enjin dan kita pun dah korek dia punya kawah ni dekat sini. Nampak ni korek kawah dia. And then kita masuk bearing baru, bearing C3 baru. Kemudian kita masukkan crankshaft IKK ni. Crankshaft IKK jet 4.65. Okey, 4.65. Rod dia 102. Okey, lepas tu gearbox dia kita pakai gearbox ESR ni. Gearbox 5 gear. Okey, dan kita pun dah susun. Dan kita nak cantum dulu enjin dia. Lepas tu kita cerita bahagian clutch kita tak tukar banyak benda pun. Okey. Lepas tu kita akan cerita tentang head block dia pula nanti. Okey. So jom. Akan random, okey. Kita kena gerak tu. Dan gerak. Apa sebab kau tak beritahu aku? Sepeda tu. Okey, tak apa. Kau duduk diam situ sambil dia phone kau. Kau send kau punya location sekarang. Random. Aku jalan yang betul. Ini bukan kereta. Allah pula. Orang tengah cuak ni. Sorry. Bisnes pasir dia. Tapi saya tak boleh belah. Saya try bisnes Allah. Harga dia pun berpadanan lah daripada S4 ke 200 lebih mengarut tu. Right gang, so untuk bahagian top set blok dia kita pakai blok 68 SHM katin B Pro lah. Ok, memang 68 sekarang memang banyak katin B Pro. Dan head dia pun head 22, 23, 26 katin B Pro juga. Cam dia kita pakai ESR 4. Rocker arm spring valve kita pakai 3.1. Ok, dan kita dah siap potting lah. Ok dia, kita potting tangan je. Ok, so aku nak pasang sekejap. Rasanya tak ada apa sangat dah. Aku just pasang and then kita boleh sangkutkan enjin. Nanti kita cerita lagi, okay? sikit.
Alright gang, so spek 68 je 4.65 dah siap dalam masa sehari. Okay, tadi kita start buat kerja dalam pukul 8.30 ke 8.45 macam gitu. And then sekarang dah pukul 6 lebih. Memang melebihi masa yang ditetapkan. Pukul 6 lebih kita siap. Kiranya kita buat kerja dalam masa 10 jam lah. Okay, 9 ke 10 jam macam gitu. So barang-barang pun korang dah tahu kita pakai barang apa. Kecuali ni karburator rumah kita lupa nak cakap. Kita pakai karburator rumah 34. Dan exhaust kita pakai exhaust TS Racing yang memang owner dah pakai. Okay, nampak ini karburator rumah Racing 34mm. Exhaust yang owner dah pakai TS Racing 3535. Okay, tapi owner ada plan nak tukar exhaust tu. Tapi tak apa, exhaust memang luar bidang aku. Sebab suka hati korang nak pakai exhaust apa. Okay, cumanya kalau tanya aku adalah suggestion exhaust tu. Okay, tapi atas selera masing-masing. So berapa geng buat spek macam ni? Sampai 4,000 tak? Tak sampai. Owner labu 3,000 lebih je, termasuk charge perjalanan. Surprisingly only 3,000 and plus. So what are you waiting for? Yang mana nak buat motor, sila contact ataupun tekan link dekat description dekat bawah. Ada banyak package modi. Ataupun kau nak buat spek yang tak ada dalam package, just Roger je, kita akan buat kira-kira. Okay, spek besar 68, 70, 72 kita boleh buat bengkel berat, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan boleh buat dalam masa sehari ataupun 2 hari. Okay, so video sampai sini sahaja. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Racun member-member, share dekat mak ayah korang. Dan enung-enungkan selamat beramal.